you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hazim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kembali lagi kita di segmen Creepy. Dan cerita kali ni akan buatkan korang terfikir 2-3 kali kalau korang nak stay ke tak seorang-seorang dalam pusat sumber sekolah. So, cerita seram yang Kamal nak kongsikan hari ni datang daripada salah seorang subscriber kita dan kisah ni jadi masa dia tingkatan 5. Dan ya, walaupun dah bertahun berlalu kan, dia kata setiap detik dalam cerita ni masih segar dalam ingatan dia. Sebab sampai sekarang, dia tak pernah dapat jawapan siapa yang telefon cikgu dari pusat sumber tengah-tengah malam tu. So, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika Rabbi an yahdurun. So, masa ni dia tingkatan 5. Sekolah dia ni ada sistem lah 2 sesi, which is sesi pagi dan sesi petang. So, budak tingkatan 5 macam dia ni sesi pagi. Tapi, dia ni pengawas pusat sumber. So, lepas habis kelas, dia kena stay dekat sekolah untuk jaga pusat sumber masa sesi petang. Hari kejadian tu, dia kena bertugas dengan kawan dia, seorang je. Kita panggil dia Riz lah. Seorang lagi tak datang. So dia dengan kawan dia Riz tu berpecah lah untuk buat kerja. Dia dekat area rak buku, Riz pula dekat bilik komputer. Masa tengah susun buku, tiba-tiba Riz panggil dari jauh. Kau ada ambil penyapu ke tadi? So dia jawab, tak. Riz pun merungut lah sikit kan. Lepas tu keluarlah dari pusat sumber untuk cari penyapu. Biasalah kadang-kadang cleaner pinjam. Tinggallah dia seorang-seorang dalam pusat sumber tu. So, tengah khusyuk susun buku, tiba-tiba dia terdengar bunyi pintu dari pusat sumber tu terbuka. Lepas tu, tutup. Bunyi tu memang jelas sebab pintu tu jenis yang berat dan ada aircon. So, bila buka ataupun tutup, memang confirm bunyi dia akan kuat tau. Dia tak syak lah apa-apa kan. Maybe budak sesi petang masuk. Dia pun sambunglah susun buku macam biasa. Sampailah ke rak paling hujung, bahagian paling belakang, tiba-tiba bunyi macam ada orang ambil buku pula, letak balik. Ambil balik, letak balik. Bunyi buku keluar masuk dari rak lah macam tu. Makin lama, bunyi orang ambil dan letak balik buku dalam rak tu makin kuat. Maksudnya makin dekat dengan dia. Macam benda tu tengah bergerak ke arah dia tau. Tapi dia diam je, tak pusing lah ke belakang nak tengok siapa. Sampailah bunyi tu betul-betul dekat belakang dia. Dia pun pusing. And kosong, tak ada orang, tak ada sesiapa. Time tu bulu roma dah naik dah. Dia terus caw dari rak tu. Dia pergi ke kaunter pinjaman dan duduk diam-diam tunggu kawan dia Riz. Sampailah Riz pun datang semula ke pusat sumber dengan penyapu. So, diorang pun sambunglah kerja. Bila dah settle semua, diorang lepaklah dekat ruang bacaan. Dekat situ ada satu telefon pejabat, which is telefon tu memang jarang digunakan lah. Biasanya cikgu-cikgu je lah yang guna kan. Tapi Riz masa tu dia main-main, tekan-tekan nombor, pura-pura call orang. Tengah syok santai, tiba-tiba klik, bunyi macam aircon dalam bilik komputer tu menyala. Riz pandang dia pandang Riz. Sudah. Dua-dua cepat-cepat bangun kan. Pergi dekat bilik komputer tu and kosong, tak ada sesiapa. Aircon pun sebenarnya tak on pun. Dia pun balik semula ke ruang bacaan. Tiba-tiba terdengar bunyi kerusi beroda ditarik ke hulu ke hilir dari bilik guru pusat sumber. Padahal bilik tu cikgu dah kunci siap-siap tau. Memang tak ada sesiapa boleh masuk lah. Time tu diorang dah diam lah. Tak cakap apa-apa. Dan dia masih belum cerita pun lagi pasal gangguan rak buku tadi dekat kawan dia Riz. Tepat jam 5 petang, diorang pun dah settle lah bertugas kan. Diorang tutup semua suis, off aircon, keluar dan kunci pintu dari luar. Tapi masa Riz tengah
pusing kunci terakhir tu, diorang terdengar suara tangisan perlahan dari dalam pusat sumber. Dan tangisan tu mendayu-dayu tau. Masa tu memang tak fikir panjang dah. Lintang pukang dua-dua ni lari. Keesokan harinya, cikgu pusat sumber tu panggil diorang. Tanya 2 soalan ni. Korang ada pulangkan kunci pusat sumber semalam? Korang dah tutup semua suis betul-betul ke sebelum keluar? Dua-dua soalan ni memang diorang jawab, ya, dah buat semua tu. Tapi cikgu tu cerita pukul 11 malam semalam ada panggilan masuk ke dalam telefon cikgu. Dan nombor yang keluar adalah nombor telefon pusat sumber. Yang kita tahu, telefon tu memang dalam pusat sumber. Yang telefon start daripada 03 tu. Dan pintu pun cikgu memang dah confirm berkunci. Sebab kunci memang ada dekat pejabat. So, siapa yang telefon cikgu tengah-tengah malam dari pusat sumber? Oh my god. Cerita ni memang tak ada jawapan sampai hari ni tau. Lepas tu pun diorang habis sekolah dan kisah tu jadi sebagai kenangan misteri lah dalam hidup dia. Weh, seram gila. Kamu rasa dua-dua side seram. Budak-budak tu seram, and cikgu yang terima panggilan tu pun mesti cuak gila sebab pukul 11 malam weh. And sah-sah dia tahu, ni bukan manusia yang call aku kan. Sebab kalau fikir logik, siapa ada kat sekolah, especially dekat pusat sumber pukul 11 malam. So, Kama nak cerita benda yang lebih kurang sama terjadi dekat salah seorang subscriber kita. Tapi ni subscriber yang berlainan. Bukan berlaku dekat pusat sumber lah, tetapi berlaku di surau sekolah. Ada benda dalam tempat yang sepatutnya kosong. Let's go. So time ni dia tingkatan 4. Sekolah tu sekolah harian biasalah dekat Selangor. So dia ni memang jenis yang suka duduk dekat surau. Kadang-kadang masa rehat ataupun waktu cikgu tak masuk kelas ke, dia suka solat-solat sunat duha, kadang-kadang mengaji. Macam tempat tenang dia lah macam tu dekat dalam surau tu. So ada satu malam tu, sekolah tu buat program Qiyamul Lail. Tahu kan Qiyamul Lail, bangun tengah-tengah pagi, pukul 2, pukul 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi untuk solat-solat sunat. So semua pelajar perempuan tidur dalam surau. Lelaki dekat surau lelaki lah. Ustazah pula tidur dekat bilik lain. And time tu semua okey je. Lebih kurang pukul 2.30 pagi dia terjaga. Dia kata dia rasa sejuk sangat walaupun kipas je time tu buka. Tak ada aircon pun. Tapi sejuk tu macam seolah-olah buka 5 biji aircon lah. Dia pun buka mata perlahan. And guess what? Lampu surau tu terang benderang. Padahal masa sebelum semua orang nak tidur, cikgu memang tutup semua lampu. Kemudian dia nampak ada seorang budak duduk dekat sof depan, seorang-seorang. Dan dia ingatkan mungkin budak tu bangun awal lah nak tahajud kan. Jadi dia buat tak kisahlah, cuma kalau dia seorang je, lepas tu dia pergi bukanya semua lampu. Pelik lah juga. Dan yang peliknya, budak tu tak bergerak langsung, macam patung. So dia pun baring balik. Tapi time dia baring tu lah dia terdengar suara orang menangis. Menangis perlahan, menangis sayu. Tapi suara tu bukan macam budak perempuan tau. Suara tu macam orang tua serak, macam suara orang yang menyimpan dendam. Dia pun buka mata balik. Dia tengok sof depan tadi. Sof depan tadi dah kosong. Budak tu dah hilang. Dan suara tangisan tu masih ada tau. Tapi makin lama makin perlahan. Time tu dia nak kejutkanlah kawan dia. Tapi kawan dia tak bangun-bangun. Macam tidur mati lah time tu kan. Dia pun bangun perlahan nak keluar cari ustazah. Tapi masa dia tengah melangkah ke pintu, ada suara bisikan dekat telinga kiri dia. Dah janji nak datang kan? Time tu dia terjerit tau. Terjerit sebab terkejut kan. Dia jerit kuat gila tau masa tu. Semua orang dalam surau tu terjaga. Korang bayangkan sebab terkejut dengar tiba-tiba suara orang menjerit. Ustazah pun terus datang
and peluk dia yang tengah menjerit tu. Dia menggigil, shaking, menangis, macam trauma sangat tau. Sekarang ingatkan dah habis lah dekat situ. Tapi esoknya masa lepas subuh macam tu, cikgu perempuan tiba-tiba kena angkat satu panggilan telefon dari pejabat sekolah. Tapi bila cikgu tu angkat, tak ada suara. Yang ada cuma suara orang baca surah Al-Fatihah perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Tu je. Lepas tu talian terus terputus. Ui, seram. Cikgu cek balik panggilan tu datang dari extension telefon surau. Padahal semua pelajar dan cikgu dah keluar dari surau tu, dah pergi sarapan. So siapa yang call weh? Kamu tak tahulah kurang, tapi dua-dua cerita ni memang Kamal rasa meremang. Macam ada satu pattern tau. Jenis benda ni macam boleh berhubung dalam connection, apa orang panggil lah, macam dia macam ada dalam wifi. Dia macam ada dalam elektrik. Mungkin dia sejenis cas negatif kan. Wallahualam lah. Dan yang paling pelik, kenapa mesti telefon? So, kisah ketiga ni pula, kita nak masuk ke tempat yang selalu orang pandang sebelah mata je, iaitu bilik stor bawah tangga sekolah. Okay, pemilik kisah ni sekolah dekat Negeri Sembilan, dan masa kejadian tu dia tingkatan 3. Dia baru tingkatan 3 dan baru masuk ke sekolah tu. Sekolah tu ada satu bilik stor lama terletak dekat bawah tangga blok D. Bilik tu kecil je. Pintu besi dia warna kelabu karat dan kunci dia jenis yang besar gedabak tu. Dekat dalam tu tersimpan kerusi-kerusi patah, kipas lama, mop, tongcat, semua benda yang rosak lah yang sekolah tak buang-buang lagi. Tapi yang buat orang takut, dalam store tu tak ada lampu. Gelap gelita, dan kalau buka pintu pun tak nampak sampai ke belakang. Cuma nampak macam lorong sempit lah, berhabuk. Bau dia pula macam bau kepam, bau lembab macam tu. Okay, masa hari kejadian tu, dia stay kat sekolah lepas kelas sebab dia ada latihan untuk pertandingan kuis sekolah. Kelas habis pukul 2 petang, tapi kuis start pukul 3 petang. So dia duduklah sorang-sorang dekat dataran sambil baca buku, tunggu cikgu. Dia kata time tu cuaca mendung, angin kuat sangat. Memang rasa macam tak sedar hati lah sebenarnya. So time tu dia nak pergi ke koperasi. Dia pun naiklah tangga dekat sebelah blok D tu. Tapi masa lalu depan bilik store tu, bunyi macam krik. Dia terus berhenti. Bunyi kerusi besi ditarik dari dalam store tu. Tapi pintu store tertutup rapat tau. Masih ada kunci yang tergantung dekat tombol. Tak ada siapa pun yang buka. Dia pandang je, lama dia pandang tombol tu. Tapi pintu tu tak bergerak. Bunyi itu pun tiba-tiba senyap. Lepas habis latihan kuis, cikgu suruh dia mop lantai kelas sebab ada orang tertumpahkan air. Tapi mop dalam kelas tu pula dah rosak. So cikgu pun hulurlah kunci dan cakap, turun bawah kejap, ambil mop spare dalam bilik blok D. Korang boleh bayang tak perasaan dia time tu? Disebabkan cikgu suruh, dia pun turunlah juga. Tangan dah menggigil-gigil dah pegang kunci tu. Masa dia sampai depan pintu store tu, dia tarik nafas dalam-dalam. Lepas tu dia masukkan kunci and klik. Pintu tu terbuka perlahan. Bau menusuk dalam hidung. Memang terus pergi ke tekak bau tu. Bau busuk. Macam kain mop yang dah peram seminggu dalam baldi. Exactly. So dia pun suluh lah dekat store tu guna flashlight handphone. Dekat dinding nampak barang-barang bersusun. Rak besi karat, mop, sejadah lama, semua penuh habuk lah. Dia masuk sikit je satu kaki dekat dalam store tu. Baru nak capai mop tu, tiba-tiba ada bisikan, ambil lah. Wow, dia tak gerak weh. Flashlight dekat handphone dia pun masih menyala. Suara tu macam suara perempuan tua, serak-serak. Macam orang yang dah lama tengah bercakap, macam tu lah. So dia tak fikir panjang, dia terus patah balik. Dia tutup pintu, dia tak kunci lagi. Dia lari naik atas sampai tersadung lah dekat tangga. Dia tak cerita apa yang jadi lepas tu dekat cikgu dia ke apa. Tapi malam tu dia cerita dekat seorang kawan baik dia. And guess what? Kawan dia tu pun pernah lalu situ sorang-sorang and pernah nampak bayangan perempuan duduk mencangkung dekat hujung store tu.
Tapi dia ingat mungkin mata dia tersilap pandang. So lepas beberapa hari, ada seorang budak tingkatan 1 ni, dia lalu bawah tangga tu waktu petang-petang. Masa tu semua orang dah balik dah lah. Budak tu kena histeria dekat situ juga, dekat bawah tangga blok D. Budak tu menjerit sekuat hati. Bila cikgu datang tenangkan, budak tu sebut benda yang semua orang meremang weh. Jangan biar dia dalam tu, dia tak nak sorang-sorang. Dan bila Ustaz rukyahkan budak yang kena histeria tu, benda tu claim yang aku tak nak duduk dalam tu, aku tak nak duduk dalam tu, macam tu. Tapi wallahualam lah, tanta dia ni dulu-dulu mungkin ada orang letak barang, ada orang letak saka simpan dalam tu ke. Sebab kadang-kadang macam kalau kes sekolah Kamar dulu, dia claim yang pusat sumber tu tempat dia. So mungkin sebelum pusat sumber tu dibina, itu adalah tempat dia. Tapi ni dia tak mengaku tu tempat dia. Dia kata dia nak keluar. So mungkin kenapa dia tak keluar je kan? Mungkin ada tuan dia yang simpan dia dekat situ ke, ada ilmu yang menyimpan dia dekat situ ke. So dia mungkin belaan saka, wallahualam. So benda tu jadi misteri lah dekat satu sekolah, bilik store ataupun bilik store bawah tangga blok D. That's so scary. So kalau korang ada cerita yang pelik, misteri, seram, tak kisahlah berlaku dekat mana, korang nak share dengan kita orang, korang nak share dengan peminat creepy sekalian, korang boleh share dekat email kamarinawork29@gmail.com. So itu saja video untuk hari ini. Thank you kepada subscriber-subscriber kita yang sudi kongsi pengalaman seram dekat sekolah. And thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.